Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'arrifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Pertama-tama dan buat selama-lamanya lah kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia kesian belas kasih sayangnya Allah pada kita. Di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memimpin diri kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita perolehi malam ini dapat bawa bekal dalam kehidupan kita, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuk pahala dan tingkatan darjat ketinggian akan kita dapat merasainya selepas pada kematian kita nanti. Dalam pengajian kita rutin setiap minggu, kita telah mendalami sikit sebanyak bagaimana kita untuk memperkenalkan diri kita. Kita kenalkan diri kita kepada diri kita sendiri. Jadi di hari ini, kerana kita tak mengenali diri kita sendiri, tu yang kita duk berlawai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Erti kata berlawai ni apabila segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita tak melaksanakan, kita tak buat segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita ni adalah orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita sendiri terutamanya dan kepada alam ini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cipta semata-mata untuk menyempurnakan kehidupan kita atas dunia ni, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala pocai, berpuas hati terhadap diri kita. Tetapi kerana kita tak mendalami dalam agama, di hari ini kita seolah-olahnya kita berlawai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menghilangkan perasaan kita ni tadi bermegah-megah ataupun kita kata berlawai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak boleh tidak, iaitu apabila kita duduk dalam pengajian. Dalam mengaji inilah dia akan membentuk diri kita sendiri. Dia akan mengajar melalui firman-firman daripada Allah Taala, daripada sabdaan Nabi SAW, dan juga daripada perkataan-perkataan alim ulama yang akan melembutkan hati kita. Jadi kerana kerahnya hati kita ni, jadi kita tak dapat dan nak meneruskan kehidupan kita dengan mentaati perintah Allah Ta'ala. Bahkan kita akan hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni dengan kita hanya memenuhkan dengan kehidupan kehendak diri kita sahaja. Jadi sebab itulah dalam pengajian kita dalam beberapa minggu, maka kita belajar untuk mengenali diri kita. Jadi dalam pengajian kita seterusnya di hari ini, iaitu kita mengenal siapakah yang sebenarnya kita duk sembah lama mana ni. Daripada kita haluh diajar oleh mak bapak kita, masuk ngaji tadika, lepas tu masuk sekolah, masuk pondok, sampai kepada sekarang ni kita dah berusia banyak dah. Setengah daripada kita 40, 50, dan terkadang-kadang ada yang masih muda lagi pun. Sebenarnya kita ni tak mengenal lagi siapakah yang kita menyembah ni tadi. Kita sembah ni piyok. Hakikat yang sebenar yang kita sembah ni kita tak dapat kenal lagi. Sebab itulah di hari ini pengajian kita untuk kita kenal sebenarnya Allah yang kita sembah ni. Allah yang kita sembah ni, supaya kita dapat merasai kehebatan, keagungan, kekayaan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam diri kita.
kemudiannya barulah kita dapat merasai dalam penyembahan kita, dalam ibadat kita, sama ada dalam semaya kita, puasa, zakat, haji, gapo-gapo sahaja pun amalan yang kita buat, maka kita laksanakan, kita buat tadi itu dengan penyembahan, dengan sebenar-benarnya kenal. Jadi di hari ini kita telah tahu bahawa kata Allah Ta'ala lah saja yang berhak kita sembah. Tapi kerana tak mengenal Allah Ta'ala dengan sebab kita tak mendalami ilmu, dua ilmu, iaitu ilmu usul, ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri pun kita tak kenal. Orang-orang sekarang ni ramai, banyak, tapi tak kenal kepada Tuhan, tak kenal kepada Allah. Maka ulama tasawuf telah ecek, bahagi ke, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada kawan-kawan ulama, maka ecek, pergaluh, maka dapatlah sifat 20 yang diajarkan berkurun-kurun lamanya daripada Abu Hasan Asy'ari sampai kepada kita di hari ini. Kemudiannya ada satu lagi ilmu, iaitu ilmu tasawuf, ilmu yang dikatakan ilmu batin, ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, tapi atas unsur batin. Diri kita sendiri, dalaman kita sendiri akan kembali kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhal dalam diri kita ni, iaitu roh ni tadi, dia kenal dah Tuhan, dia kenal asal dah, alam arwah lagi dah, dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kerana debu-debu kehidupan atas dunia ni tadi telah katup mata hati kita daripada pengenalan yang sebenar ni tadi, akhirnya kelabulah kita punya pandangan mata hati kita, tak dapat hakikat sebenar pengenalan tadi. Jadi ilmu tasawuf untuk menyucikan hati, menyucikan diri kita agar kita semula kembali, orang panggil apa, hati kita ni cermin makrifat kita akan pecah semula, akan bersinar semula, akan memantulkan kepada kita pantulan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ilmu usul kita telah mengaji, sifat 20 kita telah mengaji. Tapi dalam pengenalan kepada rohani, ilmu batin ni tadi, kita tak dapat mendalami kerana di hari ini tak ramai orang yang mengajar dalam ilmu ni tadi. Kerana orang takut untuk mengajar, dan memang ada tegahan ataupun larangan daripada ulama-ulama tasawuf sendiri bagi mereka-mereka yang tak mengalami dalam pengajian ilmu tasawuf, maka dia dilarang untuk mengajar ilmu tasawuf. Sebab itu bagi orang-orang yang merasai dalam ilmu tasawuf, duduk dalam suluk dah, duduk dalam salik semua dah, kemudiannya ada uzlah dalam diri, ada tazkiyatun nafs dalam diri, dah berpuluh-puluh ribu zikir, berselawat pada Nabi SAW, dan dalam pengajian kitab-kitab yang tertentu, maka barulah orang ni boleh untuk mengajar ilmu-ilmu tasawuf ni tadi. Itu juga kena ada guru-guru yang telah dia dapat, iaitu guru-guru yang menjalani ilmu ni juga, ilmu tasawuf juga. Ilmu-ilmu yang mana kita dapat mendalami ni tadi, kena ada salah silah ilmu juga. Barulah pemahaman dapat berterusan daripada Nabi SAW, berterusan sampai kepada kita di hari ini. Kalau tidak, maka akan dapat satu pahaman yang menyeleweng, salah dari segi pemahaman. Baik itu di hari ini kalau kita tengok luar negeri, di negeri kita ni, negara kita ni tak ada lagi, ada tapi masih nyusup-nyusup. Tapi kalau di luar negeri, contoh kata, maaf katanya, iaitu di Indonesia, banyak, di Malaysia pun ada ajaran-ajaran sesat dari segi pemahaman menyampaikan ilmu, dengan tidak ada salah silah keilmuan. Maka orang-orang yang mengikut ni tadi sampai orang panggil berdoa hulu,
melampau sangat dalam pengajian tadi sampai bawa kepada kehidupan akhir sekali semayang batin. Jadi dalam pengenalan ni kita pandokkan cerita kita, iaitu ulama tasawuf untuk mengenal kepada yang kita sembah di hari ini. Tak boleh tidak pemahaman yang dihantar oleh ulama-ulama tasawuf, iaitu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni pertama sekali pengenalan kepada Allah melalui ciptaan. Sebab itu dalam ilmu usul, apabila ditanya dalil kepada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, sami', basar, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sekalian itu tadi dia akan rujuk kepada kerana adanya alam ini. Tu dia buat orang dalil akal, tengoklah kepada alam ini akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni ada. Macam mana kita boleh kenal Allah Taala ni ada? Ada alam ini. Bagaimana kita tahu kata Allah Ta'ala ni melihat, mendengar, berkata-kata dan sebagainya? Maka ada alam ini. Maka di sinilah ulama tasawuf telah ambil juga pemahaman dengan adanya ciptaan daripada Allah Ta'ala ni tadi, kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengenalan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sifat-sifat yang Allah masukkan dalam makhluk-makhluk ni tadi. Bila kita mengendalami dalam sifat-sifat makhluk ni tadi, maka kita akan kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh katanya, bila kita lihat kepada langit yang tidak ada tiar, yang bertukar warna dalam setiap masa, daripada cerah kepada gelap, ada cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, merah, biru, kuning, cahaya-cahaya yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada dia. Maka di sini kita lihatlah akan kejamilan Allah Taala, jamilnya Allah Taala, cantiknya Allah Taala, moleknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada langit ni tadi. Dia tidak berhajat kepada tiar. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada sesuatu apapun atas diri Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tidak berhajat kepada sesuatu. Sehingga kan kepada masa dan tempat juga tidak Allah Taala berhajat. Kemudiannya kata yang keduanya, iaitu pengenalan yang tadi kita akan dapat melalui dengan sifat-sifat yang ada dalam diri makhluk juga. Kita akan nampak dalam sifat-sifat diri makhluk, maka kita akan faham. Terutamanya dalam diri kita sendiri. Seperti kita lihat bahawa kata dalam diri kita ni tadi ada sifat-sifat, maka di situlah kita faham bahawa kesemua sifat-sifat ni tadi menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, pengenalan yang kita akan dapat melalui taufik ataupun ilham yang datang melalui jernihnya hati. Inilah pembahasan kita di malam ini, nak menceritakan tentang kejernihan hati kita. Bila ada jernihnya hati, air jernih kita boleh nampak patak. Kalau dalam sungai, air jernih kita nampak apa yang ada dalam sungai tu tadi sampai patak sungai. Kalau lah laut, maka kita akan nampak ikan-ikan duk berlari, duk main dalam air tu tadi, kita nampak sampai batu karang pun kita nampak. Orang panggil jernihnya air tu tadi. Begitulah juga dengan jernihnya hati kita, maka kita akan nampak sebalik daripada apa-apa pandangan kita akan nampak akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita faham bahawa kata Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kita boleh lihat dengan pandangan mata kasar kita atas dunia. Tidak ada orang yang akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ni, melainkan apabila kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala di alam akhirat sana. Apabila kita masuk dalam syurga, Jannatul Adnin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan zat dia
hanya di sana saja yang akan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya di dalam dunia ni riwayat kisah yang menyatakan bahawa ada orang tertentu yang dapat memimpi, mimpi saja, boleh berkata-kata, boleh bertanya kepada Allah Taala. Siapa dia? Iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nabi SAW, Nabi SAW, dia hanya menerima semaya waktu Isra' Mi'raj. Isra' dan Mi'raj itu pun ada khilaf. Aisyah sendiri pun kata, dan seorang sahabat lagi yang mengatakan bahawa Nabi SAW naik roh dan jasad, menerima semaya. Aisyah tanya, adakah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bagi tahu, aku dengan Allah sekejap. Tapi bagaimana nak menyurahkan? Nabi SAW tak menyurahkan, tak surah, tak menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana di hari ini kita lintasan hati kita lah yang akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kita duk sembah lama mana dah sekarang ini. Jadi dengan jernihnya hati inilah akan merasakan dalam diri kita, dalam penguasaan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan keadaan. Apabila hati kita jernih, dan hasil daripada kita bermujahadah, hasil daripada kita berusaha untuk menjernihkan hati kita dengan ajaran yang diajar oleh alim ulama, dengan kita tazkiyatun nafs, dengan mempersedikitkan segala kesenangan, makan, minum, tidur, rehat kita kurangkan. Kemudiannya kita perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan semaya. Maka amalan-amalan ini dia akan mengakis, kukuk segala kotoran dalam hati kita. Riak, takabur, sama'ah, syirik dan sebagainya, dia akan terhakis dengan benda-benda ni. Bila terhakis, maka cerahlah mata hati kita. Ketika ini seorang itu tidak akan jadi sombong, hasad, dengki, kerana orang akan dapat faham bahawa kita semua adalah di bawah aturan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni di atas kelakuan dia adalah lakunan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni jadi kaya, maka kita tidak adalah dengki di atas kekayaan diri dia. Kita sendiri ada kekayaan, ada keilmuan, ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita lebih daripada orang lain. Maka tidak adalah kita akan timbul sifat sombong. Kerana apa? Kita telah menyucikan hati kita. Hari ini segala sifat-sifat mazmumah ni hadir masuk dalam diri kita kerana kita tak ada masa untuk bagi pembersihan diri kita. Dengan tazkiyatun nafs, pembersihan hati ni tadi, hati akan menjadi lembut. Dan bila jadi lembut, hati mudah menerima akan petunjuk. Apa dia? Iaitu hidayat. Tadi taufik. Taufik ni adalah ilham. Satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang muafakat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak-kehendak Allah Taala iaitu segala perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang disuruh, segala gapo yang dibawa bagi oleh Nabi SAW, maka itu semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni kenapa tidak ada muafakat dengan segala aturan kehidupan Nabi SAW dalam diri kita? Kenapa kita tak boleh buat mari lagi, tak boleh buat lagi? Kerana kita tak muafakat dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi tarik kita ni tadi untuk dapat muafakat Allah Ta'ala, cucikan hati, bersihkan hati. Bila bersihnya hati kita dengan kita tazkiyatun nafs, bersihkan dengan zikir, Quran, pandang orang dengan cangkaan baik, husnuzon, dan kita belajar ilmu agama, maka dengan sebab benda-benda ni tadi, dia akan membersihkan hati kita. Bila hati ni bersih, barulah ilham mari. Apa dia ilham? Itulah taufik. Kemudiannya apabila sudah ada taufik, ada ilham, barulah datangnya petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan sebagai hidayat.
Hidayat yang akan membawa seorang kepada rendah diri. Pertunjuk yang sebenar daripada agama kita ni, manusia yang dikatakan sebagai seorang Islam ni, dia kena rendahkan diri. Sama ada dari sisi Allah SWT, kita kena rendahkan diri. Akid bahu ni tadi, akid dada ni sendiri pun dilarang dalam agama. Menyombong diri, bongkok, takabur atas sesama manusia pun memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kena rendahkan diri. Bila rendah diri, mudahlah hati dan segala sifat terpuji bagi hamba akan datang dalam diri kita. Sifat-sifat terpuji bagi hamba, rendah diri, tawakal. Tu sifat-sifat tu akan datang dalam diri kita. Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tapi terkadang bagai-bagai yang dikatakan ni semua, dia ada awarid. Apa dia? Halangi-halangi. Kita nakkan kebaikan, memang semua orang nakkan kebaikan. Tapi kebaikan ni tadi, dia ada halangi. Kenapa? Memang jadi tertib alam. Sunatullah. Allah Ta'ala buat siap dah. Bagi orang yang nak mendekati diri dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala hidayahkan dengan halangi-halangi. Sama ada halangi itu bentuk diri kita sendiri. Kadang-kadang mari daripada isteri, kadang-kadang mari daripada anak, kadang-kadang mari daripada kerja buat kita, kekayaan kita, kedudukan kita, segala-galanya kadang-kadang jadi masalah. Halangi bagi diri kita nak merapat diri kita kepada Allah Ta'ala. Bila rapat tu lah baru sebenarnya kita kenal Allah Ta'ala yang kita sembah. Tapi bila kita nak rapat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan adanya halangi, maka halangi ni lah kita kena telai. Kita kena buat tak karik dalam segala halangi. Orang-orang yang dapat makrifat kepada Allah Ta'ala ni, dia dapat kekuatan. Apa saja halangi, dia dapat lawan. Apa dia? Iaitu istiqamah. Halangi tetap ada. Bagi orang nak dekat diri dengan Allah, dia tetap ada. Kadang-kadang dia kau tambah lagi, kau berat lagi. Sengaja Allah Ta'ala letakkan di hadapan kita supaya kita bersungguh-sungguh lagi, mujahadah lagi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan buka beribu-ribu jalan kemudahan. Asalkan kita kena lawan, tekan hawa nafsu. Jadi halangi-halangi ni dia sebagai hijab kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sengaja litangan supaya kita ni mengadu hal kepada dia. Bila orang ni rasa nak dekat dengan Allah, nakkan kita merasai kehebatan Allah Ta'ala, tapi ada halangi-halangi ni, itulah baru kita mengadu. Akid tangan, setiap kali semayang, setiap kali lepas semayang waktu, semayang sunat, di tengah-tengah malam, mengadu hal kepada Allah Ta'ala kerana terlalu banyak halangan, lintangan yang ada pada diri kita. Minta Allah Ta'ala bantu hilangkan segala halangan ni agar kita dapat merasai kemanisan iman. Kemudiannya halangan-halangan ni kita kena cuba, kena usaha untuk lawan. Hanya orang-orang yang lawan supaya ni lah dalam masalah kita bersemayang. Semayang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, dalam musalla, dalam madrasah, dalam surau, dalam masjid. Bukan kita ni tidak ada halang bukan kita ni masa free orang buat ni saja mari masjid. Orang lain tak mari masjid, kita tak ada apa. Dah. Kita ni sebenarnya ada halangnya juga, tapi kita lawan. Kita dapat lawan. Ada pun orang lain tak saya lawan. Bila tak saya lawan, tak ada nak naik stage. Tak ada nak naik stage adalah mula. Sebetulnya lah. Tapi orang yang dapat masuk naik atas stage, iaitu orang yang lawan. Berusaha dapat naik atas stage tu tadi. Jadi sekuat dan sungguh mana seorang itu mendalam dalam pengenalan kepada yang kita sembah, iaitu Allah Ta'ala, semakin inginlah mencari pengenalan lebih mendalam lagi. Pengenalan kepada yang kita sembah kepada Allah Ta'ala ni tadi, Allah Ta'ala akan buka sikit-sikit dalam diri seseorang. Di antara kita ni tadi, berlainan perasaan.
perasaan dalam diri kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala ni tak serupa. Sama ada kita makmum, sama ada kita imam, sama ada kita bersama-sama ni, kita punya makrifah kepada Allah tak serupa. Kerana ulama tasawuf menyatakan dalam makrifat ni tadi seperti laut. Orang duduk atas laut, duduk atas patah, tepi patah, hanya dia nampak laut. Tapi bila orang dekat dengan air, maka dia nampaklah tepi-tepi patah ni ada apa? Ada kepah hala-hala. Ada pasir. Lepas tu nampaklah ikan hala-hala. Tapi terang turun dalai sikit. Terang turun dalai lagi. Terang menyelai pula. Lepas tu selai dalai lagi. Akhir sekali sampai kepada satu penghujung dalam pencapaian kita, maka di situlah setakat kita boleh lihat apa yang ada dalam laut. Orang boleh selai 100 mil, maka dia nampaklah gapo 100 mil saja. Selai sampai 200, 300 mil dalam air tu tadi, maka dia akan nampak, nampak pelik-pelik lagi weh. Lepas tu setakat mana kita ni dianugerah oleh Allah Ta'ala boleh menyelai tu tadi, tak tu. Hak tu hak kata kita ngaji dah. Imam Ghazali kata, dalam banyak-banyak ilmu aku harap dah. Semua aku sampai pada penghujung. Tapi dalam ilmu tasawuf ni tadi aku tak sampai penghujung. Kenapa? Dia ditakdir oleh Allah Ta'ala, tara tu. Nak lebih pada tu tak boleh. Penghujung iaitu Rasulullah SAW sendiri. Dia sorang ya. Hak lain sahabat kurang daripada dia. Nabi-nabi lain kurang daripada Nabi Muhammad. Makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala gelar Nabi SAW sebagai Habibullah, kekasih Allah. Dia tak serupa dengan Nabi Ibrahim, Khalilullah. Tak serupa dengan Nabi Musa, Kalamullah. Tak serupa dengan Nabi Isa, Ruhullah. Tekad makrifat mereka pun jadi berbeza. Begitulah juga kita mendalami dalam mujahadah, mendalami dalam ilmu pengetahuan, itu dah bergantung di atas takdir Allah Ta'ala terhadap diri kita. Kalaulah kita ditakdirkan dapat makrifah kepada Allah Ta'ala tingkat yang tinggi, maka Alhamdulillah. Tapi kalaulah kita tak ada usaha langsung untuk capai, untuk mendapat makrifah kepada Allah Ta'ala, pengenalan, maka kitalah yang rugi. Makan, boleh makan. Minum, boleh minum dah. Bini boleh bini dah. Beranak boleh beranak dah. Kerja buat ada dah. Rumah ada dah. Kenderaan apa semua nikmat Tuhan bagi siap dah. Tapi mati tak dapat kenal Allah Ta'ala. Inilah orang panggil kerugian bagi manusia apabila kembali tak serupa dengan mula sebelum kita dihantar di alam arwah. Kita telah melihat pengsaksian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Maka semua kita telah jawab bahkan mu adalah Tuhan, mu adalah pemberi, penganugerah, pentadbir, pengurus dan segala-galanya. Tapi atas dunia kita terlupa. Dan kelik pula tak ada bawa pula semula pengenalan ni tadi. Kita nak mati, tak ada dalam diri kita, dalam hati kita makrifah kepada Allah, maka sesalanlah buat selama-lamanya. Itu kata dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, ni adalah kubur dah. Aku nampak dah, aku lihat dah, aku dengar dah. Hatta aku balik atas dunia lah, aku nak buat beramal. Apa boleh tak? Tak boleh dah. Tubik air mata darah, tubik butir mata sekalipun, boleh tak wui dah. Lepas tu dalam ilmu ni tadi ada dua. Ilmu yang dikatakan ilmu syariat adalah sebagai asas yang mana tak dapat tidak kita kena belajar. Ilmu fardu ain kita ambil daripada ilmu usul, ambil daripada ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Asas-asas bagi ilmu ni tak boleh tidak kita kena belajar. Kerana ilmu pengetahuan atas ilmu syariat ni tadi sebagai penolak bagi diri kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Satu lagi ilmu, iaitu ilmu tazkiyatun nafs ataupun ilmu tariqah, ilmu ilham, yang akan datang kepada hati apabila sudah
diajar oleh alim ulama ataupun guru-guru kita agar kita dapat membersihkan hati kita. Kemudiannya, dunia ni tadi adakah kita kena tolak? Dunia ni tadi bila kita mengaji ilmu tasawuf rasa dunia tak ada gapo. Dunia ni kita tak boleh nak pergi sangat weh. Nah, dunia ni kita jangan berat-berat sangat berat pada akhirat lah. Buat amal ibadat banyak lah, dunia buat sikit-sikit. Islam tak ajar lagu tu. Agama kita tak ajar lagu tu. Sebab itu Allah Ta'ala buat kisah dalam Quran, cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, bagaimana kekayaan dia, bagaimana kehebatan dia, tak ada masalah. Tapi kena tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Agar ulama tasawuf kata dunia hanya di tangan, jangan di hati. Dunia di tangan akan jadi amanah. Faham? Ini adalah amanah daripada Allah. Allah bagi kaya. Apakah dia kehendak dalam kekayaan ni? Apa yang aku kena buat dengan kaya yang Tuhan beri ni? Aku ni Tuhan beri pangkat, tingkatan, kedudukan lebih pada orang lain. Lepas tu apakah yang aku kena buat dengan tingkatan ni tadi? Nah, begitu juga gapo-gapo bentuk kemewahan atas dunia ni tadi kita perolehi. Apa kita kena buat? Maka kita faham, ini adalah amanah. Bila amanah, kena hantar kelik kepada Allah lah. Tu orang panggil faham atas keduniaan ni sebagai amanah. Dan dunia ni kalaulah duduk di hati, dia akan jadi berhala. Berhala mana? Tokong. Tengok bagaimana orang yang sembah tokong. Orang Buddha, orang Hindu yang menyembah selain daripada Allah, dia jadikan berhala ni tadi. Kalau Hindu, lembu pun dia sembah lagi. Tarik lembu tu pun dia sembah lagi. Kalau Buddha ni, patung-patung tu lah. Sampai kepada hari apa? Pergi mandi laut kita ni. Nak tahu. Mari mandi laut. Dia tak mandi lama dah. Setahun sekali mandi. Lepas tu fahaman lagu mana lagu tu? Sebab apa? Dia menyembah ni tadi, dia mengagungkan, membesarkan. Lepas tu kalau dunia ni betul juga. Kalaulah kita mengagungkan, membesarkan, sehinggakan dia ni masuk dalam hati kita, dahlah dia ni jadi tokong, berhala dalam diri kita. Sebab itulah kita ni berat untuk meninggalkan semua tu tadi untuk menyembah Allah. Tengok ni hari ni orang duk bergadik. Bergadik dengan kerja, duk bergadik dengan harta, duk bergadik dengan anak, bergadik dengan bini. Itu yang tak boleh nak bagi semaya. Itu yang nak semaya bayar. Itu yang nak jadi nak puasa tak boleh. Itu yang jadi nak buat haji tak boleh rugi. Itu semua halangi-halangi. Sebab dah jadi berhala dalam diri. Akhir sekali, Pandak kata, dalam pengajian kita ni nak dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Takkah kita baca dah hadis yang dulu, bahawa kata Allah Subhanahu Taala ni dia lebih dekat daripada urat meri kita ni. Urat meri ni bawah pada kulit daging. Bawah pada daging ada urat. Urat ni tadi dia dekat dengan kita punya tulang tekak kita ni tadi. Lepas tu dekat. Allah Ta'ala lebih dekat pada tu lagi. Dekatnya Allah Subhanahu Taala bukan nisbah pada jarak. Jarak ni tadi dia tak berlaku pada Allah. Kerana jarak ni adalah nisbah pada makhluk. Tidak ada makhluk, maka kita nak tahu jarak tak boleh. Jarak ni dapat kita tahu kerana ada makhluk. Kita dengan beli kita. Sebab apa? Sebab ada beli, sebab ada kita, maka kita dapat nisbah pada jarak ni tadi. Kalaulah kita ada, maka kita kata sesuatu. Maka dengan sesuatu ni tadi kita tak tahu jauh ke dekat, kita tak ada tahu. Kita sekadar sebut saja. Maka nak tahu mana jarak tu tadi. Tak boleh kita nak kata jarak. Maka kena ada dua nisbah makhluk, barulah kita kata tahu jarak. Lepas tu jarak ni ada tak di sisi Allah Ta'ala? Tak ada. Lepas tu dengan adanya ayat yang menyatakan kata dekat ni, ini nisbah saja. Nisbah dalam pengetahuan, dari segi ilmu pengetahuan, jangkauan akal kita tak mencapai. Sebab itu bila orang kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu fikir kepada zat Allah, nak fikir pada makhluk Allah tak apa.
bagi zat Allah Ta'ala, otak kita tak tercapai. Nak memikirkan zat Allah Ta'ala tak boleh. Melainkan kita kembali kepada alam akhirat sana, baru kita dapat lihat. Di atas dunia ni, kita nak jangkau atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, siang, malam. Nak letak di Allah Ta'ala tak boleh. Kerana Allah Ta'ala tak berlaku pada dia. Jaga masa tak berlaku di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu, bagi kita ni, jadi nak dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita faham kata tak berlakulah jarak di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir daripada tu, dalam diri kita, sejauh mana kita menturuti, beramal, maka kita ini akan merasalah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita contoh kata, kita semayang, ada perasaan Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak royak tak boleh. Tu yang kata kita berdoa, rasa sayu hati kita. Kadang-kadang kita berdoa ni tadi, rasa menitik air mata kita. Rasa perasaan tu timbul dalam hati. Bila kita memperbanyakkan pengibadatan kita pada Allah, penyebutan lidah kita kepada nama-nama Allah, penyebutan nama-nama Allah dalam hati kita, baru kita dapat merasai. Bila kita rasa, bila kita buat segala gapo-gapo amalan ni tadi, tapi bila kita hilangkan ataupun kita tinggalkan amalan ni tadi, maka kita akan terasa jauhnya kita dengan Allah. Contoh kata kita tak ada semayang lagi. Contoh kata hari ni lah. Orang pakat semayang belakang, aku tak semayang lagi. Rasa dalam hati. Rasa berdosa, rasa salah, rasa jauh dengan Allah. Perasaan tu. Kalau bagi orang yang langsung tak semayang, langsung tak buat amal ibadat, dia jauh dengan Allah Ta'ala. Perasaan tu jauh. Lepas tu nak merasa mendekat, mari syaitan rasa malu, rasa tak tergamak. Tu. Dia syaitan, dia nak bawa kita kau jauh lagi. Nak sumbat sama sekali dengan dia dengan kau. Sebab itu bila mana kita ada perasaan tu, jangan kita undur. Timbul, lama-lama sekali timbul dalam perasaan kita. Aku ni dengan Tuhan rasa jauh, rasa salah, rasa berdosa. Mari kau dekat lagi. Jangan undur ke belakang lagi. Kita undur, reverse ke belakang, maka sebenarnya kita akan membawa kepada diri kita kebinasaan yang lebih besar lagi. Lepas pada tu, kita nak merasa kata kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kenalah perasaan kita letak kepada adab. Adab kita ni hamba. Allah adalah Tuhan. Adab sebagai penutup bagi segala perjalanan orang nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil salik. Yang mengenal akan Tuhannya. Adab supaya kita tak ada sombong ketika diri kita diberi nikmat Allah Ta'ala. Adab dengan beradab ni tadi. Lagu mana kita nak beradab ni? Iaitu kita tidak putus asa ketika kita diuji. Ta'ala bagi tekanan, rasa beban ni. Allah, lagu mana ni, masalah ni. Tak ada terputus asa kita. Masih lagi kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Tu tak apa tu. Itu pertunjuk, itulah adab. Adapun adulah. Itu orang panggil putus asa. Bagi orang yang berada adab dalam diri, dia tak terputus asa. Uji Allah Ta'ala hantar, dia bergantung lagi dengan Tuhan. Kau Allah Ta'ala hantar lagi ujian, musibah, kesusahan, kau sungguh lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Kau banyak sembahyang lagi, kau banyak berdoa lagi. Tu orang panggil orang beradab. Ni bila kau rapat dinding dengan masalah, tinggal Tuhan. Tak bergantung dengan Tuhan. Cari makhluk pula untuk selesaikan masalah. Adab juga tidak
Tidak kita akan tepuk dada bermegah-megah ketika diberi suatu anugerah daripada Allah. Kadang-kadang orang ni ada nikmat dunia, ada setengah-setengah orang ni Allah Taala bagi nikmat karamah. Nikmat karamah. Karamah ni tadi kelebihan lain daripada orang. Tarikh karamah yang kita baca lepas dah, dia orang bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan yang mencari adat. Maka orang-orang ni, biasanya bila sampai kepada peringkat ni, dia tidak akan merasa, dia tidak akan ada rasa dalam diri, sombong, bongkak, nak akid diri, tak. Dia akan kerendah diri dia. Dan supaya baru ni, dalam Facebook, geger. Tok ketitik. Tok ketitik, dia kata apa? Semaya di Mekah. Lepas tu cari waris-waras dia, tunjuk cerita dia berlaku mana, sungguh kedak. Waris-waras pun ada juga cerita. Pergi semayang Jumaat, dia pergi cari burung dulu di bendek. Lepas tu orang pakat semayang Jumaat, dia duduk kadul dengan burung. Lepas tu lepas orang semayang Jumaat tengok dia, tak ada. Pergi Mekah perang. Cerita dia panjang. Itu ceritanya. Bagi orang-orang yang terhijab mata hati, kisah-kisah keramat ni, macam keramat Tok Kenali, Tok Dalo, semua keramat-keramat daripada guru-guru kita ni tadi, ada. Lepas tu setengah orang tak percaya. Bila tak percaya, tengoklah Quran. Dok kata, dok pergi Quran hadis. Dalam Quran kan ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia ada seorang pengikut dia, iaitu siapa pengikut dia? Yang memindahkan singgasana Puteri Balqis daripada kota Sadum sana mari kepada Palestin. Istana Nabi Sulaiman. Asim ini Bahar. Asim ni tadi dia pengikut pada Nabi Ibrahim dan dia dapat ilmu daripada Nabi Sulaiman. Sehingga kan dia beramal dengan amalan Nabi Sulaiman ajar ni tadi, kelip mata je. Siapa ni? Jin. Jin Ifrit. Jin Ifrit ni cahaya merah. Kalau orang nampak, boleh nampak dia cahaya merah. Orang panggil angin ahmar, dia cahaya merah juga. Angin ahmar ni dia banyaknya dalam Jambil. Sebab itu orang banyak kena angin ahmar ni dalam Jambil, dalam tandas. Kemudiannya, dalam tempat-tempat cemar, dia ada angin ahmar. Kalau Ifrit ni tadi, dia cahaya merah, besar. Segala jin kena tunduk dengan dia. Lepas tu dia kata pada Nabi Sulaiman, sebelum mu bangun daripada tempat dudukmu, aku akan bawa mari kota Balqis katmu. Singgasana Balqis katmu. Ada dalam Quran cerita siap dah. Lepas tu, pengikut bagi Nabi Sulaiman ni tadi, Asim lagu mana? Wahai Sulaiman, kawai sanggup. Sanggup makna. Mu kelip mata, sebelum buka mata, aku angin dah. Lepas tu apa tu? Itu karamat. Lepas tu lagu mana karamat tu? Itu dia bawa mari bagai duduk di mana? Puteri Balqis di Sadum sana, bawa mari sini. Lepas dia nak pergi sana. Dia nak pergi, boleh tak? Dia bawa mari bagai boleh. Lepas tu dia nak pergi, takkan tak boleh. Begitulah juga bagi ilmu ni tadi, dia ada salah silah ilmu. Bukan tak ada. Hanya orang kita di hari ni tak beramal. Tak mengamalkan amalan itu tadi. Tazkiyatun nafs tak ada, maka hijablah diri. Sebab itu kita kena bicara tentang hati ni. Kita nak pergi mana-mana atas dunia pun boleh. Kita manusia ni ahsan takwim, sebaik-baik kejadian. Bila sebaik-baik kejadian ni tadi, dia lebih pada sekalian makhluk lain. Hari ni orang nak kecek macam mana? Macam mana masalah? Dulu nak kecek kena pergi rumah kecek. Nak bagi tahu kata hari ni ada pula minggu depan ada pula, ada nikah kahwin, nak jemput demo mari katik. Itu kena pergi rumah. Hari ni tak dah. Hello. Lepas tu hubungan ni tadi melalui angin. Angin ni aja, udara. Orang panggil apa udara ni bawa kita punya gelombang suara kita melalui tali api ke, melalui udara ni saja. Ni dunia, pak orang akhirat.
Wali-wali Allah dia dianugerahkan berlipat kali ganda. Nah, jadi bila mana orang ni tadi, dia bersungguh-sungguh, bermujahadah untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan sombong. Anugerah daripada Allah Taala, dia tak akan rasa megah diri. Adab dapat membawa seorang nak berjalan menuju pada Allah kepada jadi lembut hati. Bila lembut hati inilah barulah orang ni dia akan bersama-sama dengan kita. Kita sama-sama orang ni lah. Maka tidak akan timbullah cemburu, tak akan timbullah dengki, tak akan timbullah hasad. Kerana faham kita sebenarnya sama-sama pikul beban nak jalan, nak dekat diri dengan Allah Ta'ala. Mu Tuhan takdirmu jadi baik ni. Mu kena bawa dirimu, kena sampai pada Allah. Aku Tuhan takdir aku jadi baik ni. Maka aku juga kena sungguh-sungguh jalan dekat diri dengan Allah. Lepas tu apa saja yang mu dapat, apa yang aku dapat, kita tak akan jadi dengki, khianat dan sebagainya. Tak ada rasa benda tu sebab hati kita lembut. Sebab hati kita dapat lembut tadi dengan kita memandang dengan anugerah ni tadi adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Akhir sekali, penderitaan, kesusahan, kepayahan mengajar kepada kita akan sifat sobar. Sobar dengan sebab ada penderitaan. Lepas tu sobar ni tu tadi pula dia mengajar supaya kita tahan, tabah. So Tuhan hantar ujian pada kita sobar. Bila sobar ni tadi, maki orang ke, balah anak bini ke sebagainya, sobar. Dalam sobar kita ni kita tahan. Tahan dengan segala ujian daripada Allah. Tabah ataupun dengan ketabahan dalam diri kita ni tadi ngajar kita supaya akan kita dapat mengenal siapakah yang bagi semua ni, iaitu Allah. Lepas tu nikmat pula, nikmat Tuhan beri pada kita, ajar kita supaya kita dapat syukur. Syukur pula membukakan kelapangan hati kita. Apa Tuhan beri pada kita rupa nikmat, alhamdulillah, tu adalah wajah rupa nikmat pada lidah para anggota buat segala suruhan Allah Ta'ala. Lepas tu dengan kita syukur ni tadi, hati kita akan rasa lapang, hati akan terbuka, luar. Dengan terbukanya hati inilah pintu kita, perasaan kita sebenarnya kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Bila semua ni tadi yang kita dengar daripada awal sampai akhir, maka dengan sebab pengenalan kita ni tadi sikit sebanyak, maka pengenalan itulah yang dianugerah oleh Allah Ta'ala kepada kita waktu kita menyembah Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi untuk pengenalan kita kepada Allah ni tadi tak boleh tidak kena bermujahadah, kena bersungguh-sungguh di atas ikhtiar yang Allah Ta'ala beri pada kita. Bersungguh-sungguh lagi agar Allah Ta'ala buka untuk kita. Kerana kita tak tahu sesama kita ni, kita tahu mana kita punya pembukaan makrifat kita pada Allah. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala buka makrifat pengenalan kita, setidak-tidaknya serupa dengan para wali, para siddiqin, syuhada dan para sahabat. Mudah-mudahan dengan pembukaan maka kita akan merasai nikmat, lazatnya iman, lazatnya makrifah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sikit kita masuk dalam fiqh. Furu' Masail Syekh Daud Fatani jilid kedua.